Anak saya lukis. Yang ni Bintang ke? macam ni. Yang banyak lagi lah benda-benda lukisan yang saya susah nak faham. Sebelah balik yang dia kata telah tangan saja ke atau perlu tempat lain? Ada. Tunjuk tangan sikit. Yang inilah. Yang macam ni. 3 garisan. Ada 3 garisan. Ni kesan lama lah. Anak saya bagi tahu yang dia kena ejek, kena tarik rambut lah. Lepas tu kita ada juga call guru disiplin. Kita bertanya, kenapa kes ni masih berulang lagi? Anak saya ada bertemu dengan cikgu ni. Tapi cikgu ni ada, dia tahulah yang anak saya kena beginilah apa semua. Lepas tu saya tak tahulah yang anak saya ni dah jadi tahap praktikal. Dia lukis gambar yang pelik-pelik. Lepas tu baru kita bertindak dengan cikgu tu. Kita tanya, gambar apa yang anak saya lukis? Lepas tu cikgu tu seolah-olah dia ambil benda ni tak serius sangat lah. Dia bagi tahu saya dia suruh anak saya bersekolah untuk berjumpa dengan murid tu sekali, dengan saya sekali lah. Tapi dia tak boleh pula nak bagi saya berjumpa dengan anak murid dia. Dia berkata dengan saya, kalau saya nak berjumpa dengan anak murid dia, kena ikut SOP. Sedangkan anak saya kena begini, tak adalah ikut SOP. Sampai gelar tangan dia sendiri. Jadi saya tak boleh terima lah sama benda tu. Yang ni saya tulis ni untuk saya luah dekat lukisan saya. Saya stres, penat dan serabut. Serabut sebab hari-hari kena ejek. Lepas tu kena macam asingkan daripada kawan-kawan. Yang ejek tu orang yang sama ke ataupun orang yang berbeza-beza? Orang yang sama. Orang yang sama. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Adakah lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Dah sama satu kelas ke? Satu kelas. Ya. Puan ada pergi jumpa cikgu kan? Sebelum kes pertama ada. Itu apa kata cikgu yang kes pertama? Dia bagi tahu saya kita akan bertindak lah. Kita akan panggil budak-budak ni, kita akan bagi dia ni lah, bagi kira ibaratkan bagi nasihat. Itu kes pertama berkenaan apa? Sama juga, kes dia kena ejek juga. Okey. Tapi kita tak tahu juga sampai dah jadi melarat, dah jadi di keadaan dia jadi macam ini. Okey. Yang ni yang kes kedua lah. Kes kedua. Okey. Puan ada hubungi, ada bagi tahu cikgu kan? Ada. Boleh puan terangkan sikit? Ada juga saya masa hari Jumaat, 12 hari bulan tu lah, masa nak cuti sekolah, saya ada bagi tahu, saya call apa semua kan, dia ada bagi tahu. Tapi dia bagi tahu dia akan panggil lah anak murid tu dengan PKM petang tu sekali dengan dia. Tapi masa tu kita tak tahu yang lukisan ni, saya tak nampak lagi lah. Selepas selang dah nak habis cuti sekolah tu, baru kita nampak yang lukisan ni. Baru kita WhatsApp dengan cikgu tu, seolah-olah cikgu tu macam tak ambil berat lah. Tak ambil berat sangat lah. Cuma dia paksa saya, suruh anak saya ni sekolah dengan saya sekali berjumpa. Kalau saya berjumpa sekali pun macam benda ni tetap juga sama. Yang inilah yang pertama saya nampak. Lepas tu barulah dia ni bagi tahu saya yang dia ni tekanan, kena ejek dekat sekolah. Saya ingatkan dia ejek tu hanya sekali saja. Lepas tu saya tak ambil heran sangat lah kalau dia sekali ejek dia kan, biasalah kawan. Tapi kalau dah hari-hari, saya pun tak boleh terima juga. Keadaan dia jadi macam ni, duduk dalam bilik tak ada keluar. Sekarang anak puan tak pergi sekolah kan? Tak ada. Bagi saya, kalau dia memang minta nak pergi sekolah, tapi saya tak benarkan sebab kita risau keselamatan dia. Kat rumah tanggungjawab kita boleh nampak, tapi dekat sekolah kita tak boleh nampak. Tanggungjawab semua atas guru. Kalau terjadi apa-apa dekat anak saya, kalau dia ada jadi macam gini, ibarat saya diorang ni lepas tangan dia lah kalau macam gini. Inilah